Kalau sebut pasal pizza, siapa je yang tak suka kan? Tapi, di sebalik keenakannya tu, anda tahu tak yang cerita asal-usulnya yang kita selalu dengar tu mungkin tak betul pun. Jom kita bongkar kisah sebenar pizza. Cerita ni mesti anda pernah dengar kan? Dekat menu pizza, dalam buku, kat internet, mana-mana pun ada cerita pasal Ratu Margareta ni. Kononnya, inilah kisah kelahiran rasmi pizza. Tapi persoalannya sekarang, macam mana kalau cerita hebat yang jadi kebanggaan ramai ni sebenarnya cuma satu mitos yang direka dengan begitu cantik? Ada kajian baru yang tunjukkan benda ni. Okey, untuk tahu cerita yang betul, kita kena patah balik masa. Jauh ke belakang, ke bandar Naples di Itali pada abad ke-16. Dekat sinilah pizza lahir, tapi bukan sebagai makanan diraja tau. Ia adalah makanan untuk orang biasa, untuk golongan pekerja. Beratus-ratus tahun lamanya, pizza ni hanyalah makanan orang bawahan. Makanan yang murah, senang dapat dan boleh dimakan sambil berjalan nak pergi kerja. Ringkas je. Dan yang menariknya, pizza dulu-dulu ni dipandang hina sangat tau. Orang luar yang datang Naples cakap ia menjijikkan. Bayangkan, Samuel Morse, mamak yang cipta telegraf tu, dia cakap pizza ni macam roti busuk dari longkang. Sampai macam tu sekali orang pandang rendah. Tapi, walaupun macam-macam orang kata, pizza tetap popular di kalangan orang tempatan. Sikit-sikit, dari gerai tepi jalan, ia mula berkembang menjadi kedai atau pizzeria. Malah, pizzeria pertama di dunia pun dibuka kat Naples dan jadi tempat lepak popular untuk pelajar dan artis. Pizza zaman tu memang asas sangat. Cuma roti leper dengan topping ringkas, macam lemak babi atau keju. Tapi, bila tomato dibawa masuk dari benua Amerika pada abad ke-18, di situlah segalanya berubah. Pizza mula ada rasa baru. Jadi, macam mana makanan jalanan yang dipandang rendah di Naples ni boleh tawan dunia? Jawabnya, ia terpaksa merantau jauh menyeberangi lautan Atlantik dan mulakan hidup baru. Ramai orang salah faham. Mereka ingat askar Amerika yang bawa balik pizza lepas Perang Dunia Kedua. Sebenarnya tak. Pizza dah tiba di Amerika Syarikat lebih awal lagi bersama-sama dengan gelombang pendatang dari Itali pada akhir tahun 1800-an. Dan sama macam kisah Ratu Margarita tadi, cerita pasal siapa yang buka kedai pizza pertama ke Amerika pun ada versi legenda dan versi realitinya. Nama yang selalu disebut ialah Gennaro Lombardi, tapi sebenarnya ada seorang lagi hero yang tak didendang. Namanya Filippo Milone. Dialah perintis sebenar pizza di Amerika. Tapi zaman kegemilangan pizza di Amerika betul-betul bermula selepas Perang Dunia Kedua. Macam-macam benda jadi serentak. Orang mula pindah ke pinggir bandar, bintang filem macam Frank Sinatra buat pizza nampak cool, pizza sejuk beku muncul, dan lahirlah jenama gergasi macam Pizza Hut dan Domino's. Okey, perjalanan pizza ni tak terhenti di Amerika. Sebaliknya, apa yang berlaku kat sana tu telah mencetuskan satu fenomena budaya global yang sangat-sangat menarik. Fenomena ni dipanggil kesan pizza atau the pizza effect. Secara mudahnya, ia berlaku bila sesuatu produk budaya tu dibawa ke negara lain, diolah sampai jadi popular gila, lepas tu bila ia kembali ke negara asalnya, tiba-tiba orang kat sana pandang ia dengan satu status yang baru dan lebih tinggi. Jom kita tengok macam mana ia berfungsi. Mula-mula, pizza ni makanan jalanan je kat Itali. Lepas tu, ia diubah suai dan jadi fenomena besar kat Amerika. Kemudian, versi Amerika yang dah popular ni diimport semula ke Itali. Akhirnya, orang Itali pun mula bangga dan mengangkat pizza asal Neapolitan mereka sebagai satu khazanah negara. Nampak tak pusingan tu? Dan kesan pizza ni bukan jadi pada pizza je tau. Benda ni berlaku kat banyak benda lain. Contohnya, tradisi ukir labu Halloween, perarakan Hari St. Patrick, malah muzik salsa pun melalui proses yang sama. Popular kat luar dulu, baru dihargai di tempat asal. Jadi, nampaknya lengkaplah sudah perjalanan pizza ni. Daripada makanan yang pernah dicemuh di lorong-lorong Naples, kini ia telah menjadi seorang selebriti di pentas dunia. Dan sebagai bukti statusnya, pada tahun 2017, seni pembuatan pizza Neapolitan secara rasminya telah diiktiraf oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Ini bukan lagi sekadar makanan, ia adalah satu bentuk seni dan khazanah untuk seluruh umat manusia.
Hebat betul perjalanannya. Dari sekeping roti yang dihina macam sampah dari longkang, ia kini menjadi artifak warisan dunia. Kisah pizza ni sebenarnya lebih daripada sekadar makanan. Ia adalah kisah tentang migrasi, tentang mitos dan tentang bagaimana sesuatu itu boleh berubah menjadi begitu luar biasa. Ini membuatkan kita terfikir kan, dalam budaya kita sendiri, agaknya apa ya yang mengalami kesan pizza ni? Benda yang pada asalnya biasa-biasa je, tapi jadi ikonik dan kita banggakan hanya selepas ia mula disukai oleh orang dari tempat lain dulu. Cuba anda fikirkan.